Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Nur Safarina, wartawan Mix TV, dan bersama saya Muayyad selaku juru kamera. Pada hari ini berlangsungnya majlis penyerahan slip keputusan peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM bagi sesi 2025. Hari ini merupakan detik penuh debaran dan harapan buat para pelajar alumni yang telah berusaha gigih sepanjang tempoh pembelajaran mereka. Keputusan yang diterima bukan sekadar angka tetapi lambang usaha, pengorbanan serta doa daripada pelajar, guru dan ibu bapa. Mari kita saksikan sorotan video sepanjang majlis berlangsung. Bila tangan mula menggeletar, aku ingat semua langkah. Dari kertas kosong ke hari ini, kita tak pernah patah. Aku bangun lagi, aku bangun lagi. Dari jatuh kecil, dari malam sepi. Kalau penat ini jadi saksi, aku tetap di sini. Aku tetap berdiri. Apakah tips akak belajar? Dan apakah kata-kata motivation ataupun kata-kata semangat untuk kak terus belajar? Untuk tips belajar, first of all, memanglah wajib kita kena jaga hubungan dengan Allah. Jangan tinggal semaya sunat sokmo. Lepas maghrib, jangan tinggal semaya sunat hajat. Lepas tu, lepas maghrib, amalkan. Baca surah Al-Waqi'ah setiap hari. Lepas tu, minta restu ibu, bapa. Lepas tu, jaga hubungan kita dengan kawan-kawan lah. Kita kena, study group sama dah. Ngajar orang gitu lah. Kata motivation, biar nakal, janji berakal. Tersimpan di celah halaman yang lusuh. Ada nama yang pindah jauh, ada janji yang tak runtuh. Cikgu betulkan jawaban sambil senyum. Demikianlah tadi berakhirnya sorotan video sepanjang majlis berlangsung. Tahniah diucapkan kepada semua pelajar atas usaha dan pencapaian yang diperoleh. Semoga kejayaan ini menjadi titik permulaan kepada perjalanan yang lebih gilang gemilang pada masa hadapan. Sekalong ucapan perhargaan dan ribuan terima kasih kepada rakan strategik SMKA Wataniah seperti CSR, MSU, UiTM Machang, UMK dan Politeknik dan semua yang terlibat dalam menjayakan majlis ini. Teruskan menyokong kami di Wix TV. Wix TV, kreatif, aktif, positif. Aku bangun lagi. Dari ini aku genggam mimpi, sijil di tangan. Aku pulang dengan hati tinggi.